emas dianggap penyelamat ketika dunia bergolak. Ketika Perang Vietnam, ramai penduduk kehilangan rumah dan harta. Wang kertas tidak bernilai kerana sistem keuangan telah lumpuh. Tapi mereka yang menyimpan emas ini boleh ditukar kepada makanan, tempat tinggal, malah digunakan untuk melarikan diri ke negara lain. Sebab apa? Sebab nilai emas diiktiraf di seluruh pelosok dunia. Konsep emas kintan juga menunjukkan fungsi emas sebenar di mana ia adalah aset simpanan yang mudah dicairkan. Orang dulu-dulu menyimpan emas bersaiz kecil supaya senang dijual apabila keadaan mendesak. Itu adalah konsep kecairan dan kestabilan nilai yang hanya dimiliki oleh emas. Contoh di Venezuela dan Zimbabwe pula, inflasi melampau menyebabkan harga barang naik berkali ganda setiap hari. Duit kertas jadi tak bernilai. Tapi nilai emas tetap meningkat seiring dengan kejatuhan mata wang dan emas mengekalkan kuasa beli pemiliknya. Sejarah membuktikan emas bukan sekadar logam berkilat tapi pelindung nilai yang sebenar. Itulah yang menyebabkan menyimpan emas masih relevan walaupun zaman berubah. Anda dah faham sekarang? Nak mula simpan emas? Roger, mau nak bantu?